hidup di alam kubur, lepas persoalan muka nakir, ada lepas tu pengetahuan manusia ada kehidupan, cuma manusia meninggalkan kehidupan dunia, bolehkah terangkan bagaimana hidup tersebut? Baik. Orang yang hidup mati. Apa mati? Jasadnya mati. Kenapa? Kerana sudah tidak ada roh. Yang mati ialah jasad. Yang hidup itu roh berterusan sampai ke hari kiamat. Sebab tu dalam kitab-kitab hadis, bila dicabut roh, dia ambil oleh malaikat. Sama ada roh orang beriman atau roh orang kafir. Jasad tinggal taumah. Orang nak bagi nawak, orang nak bagi mandi, orang nak bagi kapang. Roh dia ambil dari malaikat. Okey? Roh orang beriman dinaikkan ke langit. Macam cerita Isra' Mi'raj. Dan ditunjuk syurga neraka. Lepas tunjuk syurga neraka, diturunkan semula ke bumi. Menunggu untuk sampainya malaikat muka nakir, lalu diletakkan pada jasadnya semula. Lalu hiduplah dia di alam barzah, mati dia di alam dunia. Cerita dia lebih kurang itu. Lebih pada itu, wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Kita cerita ni sekadar dalam hadis. Dah boleh lebih-lebih lah barang gaib. Nak, barang nampak boleh kita reka. Nah, barang tak nampak tak usah reka lah, jadi pelawak. Okey? Maka hidup di alam barzah. Hidup lagu mana? Hidup yang sekadar-kadar yang hendaki oleh Allah. Hidup yang sempurna? Tidak. Hidup yang sempurna, roh para nabi dan roh yang mati syahid. Itu disebut oleh ulama. Nampak? Ada roh kita ni sekadar mana? Sekadar mana orang datang ziarah, Allah kembalikan roh ke kubur untuk menjawab salam dan kenal. Ma min muslimin mara bi qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya wa sallama alaihi illa arafahu. Tidak ada seorang Islam yang lalu pada kubur saudaranya. Yang dia pernah kenal orang mati itu ketika hidup dulu, dia kenal orang mati itu. Dan orang mati itu kenal dulu dia. Lalu dia beri salam kepada kubur itu. Melainkan penghuni kubur itu kenal juga akan orang yang datang. Mana? Dalam hadis yang lain, Allah kembalikan roh. Qadar tu je kita cerita. Okey? Wa radda alaihi salam, kemudian roh yang dikubur tu menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham lagi? Cuma kita tidak mendengar dia jawab salam. Kita beri salam, roh dengar. Mayat tu dengar. Faham lagi? Okey? Tapi bila dia yang jawab salam, kita tak dengar. Kenapa kita tak dengar? Kalau Allah bagi kita dengar, jadi dua mayat.